Ini sebuah kamera. Yes, kamera dengan hasil yang paling buruk aku pernah ada. But somehow, aku still enjoy masa guna. So, ini dia Escura Snap Roll, sebuah mini kamera yang berkonsepkan retro, namun dalam masa yang sama, ia juga mengikut trend semasa dengan membawa gaya blind box. Yes, korang tak salah dengar. Bila beli je, korang sebenarnya takkan tahu design apa yang korang dapat sampailah di saat korang unbox. Dan kamera ni secara teknikal hadir dengan 2 megapiksel CMOS sensor, 3.2mm lens, lepas tu hasil gambar dia pula jenis petak. Dia guna ratio 1:1 dengan format JPEG. Sepanjang aku pakai, aku boleh cakap yang hasil gambar dia memang tak cantik. Dia punya tahap teruk tu sampai gambar nampak seolah-olah seperti lukisan, macam colour painting lah. Tapi sebab kamera ni bawa konsep retro, aku faham je. Aku masih seronok nak pakai untuk street photography, ambil gambar suka-suka ke kan. Apa yang penting, dia boleh sampaikan rasa tau. Dan bukan sekadar kualiti semata-mata. And then kalau korang rasa bosan, kamera ni juga ada tambahan 4 jenis filter yang berbeza. Cumanya itulah, aku jarang guna sebab dia macam tak make sense sangat. So kebanyakan masa, aku memang stick dengan default tone atau black and white. Overall, kalau korang ni jenis suka gambar klasik, suka vibe 80-an, old school, yes, kamera ni best dan fun je untuk pakai. Yang lagi menarik, kamera ni juga boleh rakam video tau. Dia boleh hasilkan rakaman 720p dengan format AVI. Dan aku agak kagum lah dengan bagaimana kamera sekecil ni masih mampu tawarkan kualiti video yang okey. Bukan video sinematik yang gila-gila, but then lebih kepada fun dan cukup untuk simpan sebagai memori. Tapi itulah, hasil mikrofon dekat video dia macam mana Zat? Korang tengok dulu video ni. Kembali di rancangan M. Kamil Nasir. Kita jalan-jalan dekat Pasar Tunjuk Expo. Okay, katakan lepas rekod, tiba-tiba korang tak boleh nak play video tu. Korang jangan panik dulu. Benda tu jadi disebabkan AVI format dia yang mana tak semua smartphone boleh support. So, better korang convert dululah kepada format MP4 untuk lebih mesra platform. Dan untuk storage pula, Escura Snap Roll ni support microSD sehingga 64GB. Aku faham, 64GB kedengaran sangat kecil sekarang. Tapi kalau kita tengok balik, size file dia memang tak besar mana pun. Mostly sekitar 100 ke 200KB untuk setiap gambar. Dan untuk video pula, hanya makan beberapa MB saja. Cuma yelah, untuk bahagian bateri ni korang kena aware sikit. Bateri dia sangat kecil. Dia just ada 180mAh, tak silap aku. So, secara average boleh pakai sekitar 2 ke 3 jam gitu. Korang wajib lah sediakan power bank bila guna dekat outdoor. So, macam memang klasik gila kan? Dengan design ala-ala filem. Lepas tu hasil gambar yang memang tak cantik kan? Buruk, tak sharpnya. Tapi at the end of the day, aku still suka lah, still enjoy nak pakai dan aku minat dengan kejujuran yang dia bagi. Bila aku tengok balik gambar yang aku dah tangkap, dia seolah-olah mampu tau untuk buat aku mengimbau balik kenangan tu. So, apa pula pendapat korang? Cuba komen sikit.